Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam koperasi. Selamat menyambut Hari Koperasi Antarabangsa Coffee Day dan Hari Koperasi Negara 2025 kepada semua warga koperasi dan pihak berkepentingan yang telah menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Kementerian Keuangan sentiasa menyokong sektor koperasi sebagai salah satu tunjang ekonomi rakyat yang mampan dan inklusif. Koperasi bukan sekadar entiti perniagaan tetapi institusi sosial yang menjana peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan komuniti dan mengurangkan jurang sosioekonomi. Dalam konteks reformasi ekonomi dan perseturuan fiskal negara, koperasi dilihat sebagai pelengkap penting kepada sistem keuangan arus perdana. Melalui kerjasama erat dengan angkasa, koperasi kini digalakkan untuk berinovasi dalam akses pembiayaan, pelaburan sosial dan model digital keuangan yang responsif kepada keperluan rakyat. Kementerian turut menyokong usaha koperasi dalam mematuhi prinsip ESG dan menerapkan nilai tadbir urus baik dan keterusan dalam semua urus niaga. Ini penting agar koperasi kekal relevan di mata pelabur, institusi keuangan dan agensi pengawal selia. Sepada Tahun Koperasi Antarabangsa 2025, Kementerian Keuangan menyokong penuh usaha untuk mengetengahkan koperasi Malaysia sebagai contoh ekonomi rakyat yang progresif, beretika dan mampan di peringkat antarabangsa. Sekian, terima kasih.